masalah baru, bukan masalah baru tapi masalah berulang, guys. Man, kutu again, man. Yes. Oh, man. You viral already the first one. Oh, you viral already. Tina already angry. Penyanyi Sheila Amzah tampil menitipkan pesanan buat para ibu bapa selepas anaknya, Seth Uwais yang dijangkiti kutu kepala untuk kali ketiga ketika berada di sekolah baru-baru ini. Already the first one. Oh, you viral already. Tina already angry, bro. Million the views in your viral. Million pangako sayo, Tina. Okay, bro. Apa masalah awak? Saya ada kutu, man. Oh, awak happy ke ada kutu? Tak lah. Tak happy? Ya. Kenapa? Saya dah gatal. Oh, is it hurt? Yes. Where hurt? So papa hurt? Sini. Oh, situ. Yang skin tu macam damage. Oh, skin damage. Ya. Oh, pandai borak eh. Ya. Okay, Kena now botak. kena botak. Ya. Baik. Sekarang kita pergi botak, okay? Ya. Teti, ada kata-kata untuk kutu yang gigit kepala awak tak? Hey, don't bite me, kutu. Wah, dia tak tahu apa nasib dia. Handsome, bro. Awak handsome ke? Ya. Okay, bismillah. Oh, pergi haji rasanya ni. Ini dah boleh berlakon Menerusi video yang dimuat naik oleh suami Sheila, iaitu Ubay turut memaparkan keadaan kepala Seth Uwais yang terpaksa dibotakkan kepalanya disebabkan jangkitan parasit yang kembali menjangkiti anak lelaki mereka. Akui hatinya sebagai ibu merasa luluh melihat Seth Uwais terpaksa botak kerana jangkitan kutu. Sheila Amzah menerusi hantaran di Insta Stories dilihat menitipkan pesanan buat para ibu bapa untuk memeriksa kepala anak-anak mereka disebabkan jangkitan kutu yang berulang kali terhadap anak lelakinya itu. Saya dah brown, Oh, saya handsome ke? Awak? Tengok muka. Handsome lah. Nanti papa tambah stiker satu Jadi diharapkan masalah ni selesai lah lepas dia dibotakkan. Ui, kepala awak bagi sinaran. Ush. Tak bila papa tutup kepala awak. Tak ada. Tak bila papa buka kepala. Like a sunlight. Yes. Si papa close sunlight. Okay, bro. Hidup ini memang palat, bro. Tapi hidup harus diteruskan. Tak kisahlah rambut kita ada ke tak ada, hidup harus diteruskan, okey? Silau apa motor silau. Tapi okey, bawa motor macam ni selamat. Sebab kalau ada kereta nak masuk, kita boleh bagi tahu. Jangan masuk. Test.